Dr. Akmal Saleh yang kini sedang menjalani lawatan kerja rasmi ke Shanghai memberi bayangan bahawa sesuatu yang positif bakal dibawa pulang ke Melaka. Dalam satu perkongsian ringkas di Facebook, Ketua Pemuda UMNO itu memetik hantaran Ketua Menteri Melaka Datuk Seri Abdul Rauf Yusof sambil menulis, "InsyaAllah something good is coming to Melaka. Doakan perbincangan dan perancangan kami di sini dipermudahkan." Adun Merlimau itu yang juga memegang portfolio Exco Pembangunan Luar Bandar, Pertanian dan Keselamatan Makanan turut memuat naik gambarnya dalam satu mesyuarat bersama pegawai-pegawai dari China. Dr. Akmal sering menjadi perhatian kerana kenyataan-kenyataannya yang lantang berkaitan isu kaum dan agama. Dalam catatan tersebut, Abdul Rauf memaklumkan bahawa beliau mengetuai delegasi negeri Melaka ke Shanghai bagi mengadakan rundingan dengan beberapa syarikat gergasi dari China yang terlibat dalam sektor teknologi tinggi, industri petrokimia, penyimpanan tenaga bateri, penghasilan penebat kaca serta tenaga boleh diperbaharui. Menurut beliau, lawatan rasmi ini turut digunakan sebagai platform untuk mempromosikan potensi zon ekonomi Straits of Malacca Waterfront yang dilihat sebagai pemangkin utama kepada pembangunan koridor ekonomi baharu negeri tersebut. Kerajaan negeri yakin kunjungan ini mampu memberikan kesan positif dalam menarik lebih banyak pelaburan dari luar, khususnya dari China, katanya. Beliau turut menekankan bahawa pentadbirannya telah memperkenalkan beberapa dasar mesra pelabur bagi memastikan Melaka kekal sebagai lokasi pilihan bagi pelabur asing. Selain Dr. Akmal, lawatan itu turut disertai oleh Ketua Pegawai Eksekutif Perbadanan Melaka, Yusof Abu Bakar serta Pengarah MIDA Melaka, Jaibalan Hari Rajan. Delegasi ini ke China diadakan susulan lawatan Presiden China Xi Jinping ke Malaysia yang berlangsung dari 15 hingga 17 April lalu.